Okey, ini 3 sebab kenapa orang tak suka untuk bercakap dengan anda. Yang nombor 3 ni kan, ramai orang selalu buat. Jom. Yang pertama adalah selalu fokus untuk cerita pasal diri sendiri. Asyik-asyik pasal aku dan juga aku. Sampai orang tu pun ingat anda tak berminat pun nak tahu tentang diri dia. Yang kedua adalah muka kita ni pula, ya Allah, macam tak ada perasaan langsung. Dia cakap pasal benda gembira, muka macam tu. Dia cakap pasal sedih, muka kita macam tu. Dah sekali dia pun tak tahu kita ni okey ataupun tak. Dan yang ketiga ni ramai orang selalu buat, iaitu suka potong cakap orang. Orang tu tak habis cakap lagi, potong. Orang tak habis cakap lagi, potong. Orang tu kata, tadi aku jam 2 jam. Kita terus potong. Alah 2 jam, aku 18 jam kot. Sebab tu orang tak suka bercakap dengan kita. Nak jadi seorang komunikator yang efektif? Jom bersama dengan Abang Bat. Apa?